Sekarang ni aku suka review produk pelik-pelik. So kita nak tengok produk apa hari ni. Ini dia mini party light. Kenapa aku tertarik dengan produk ni? Sebab bentuk dia macam projector. Lepas tu dia ada remote dan ada macam-macam bentuk lampu yang dihasilkan. Lepas tu dia claim ada sound auto strobe. Apa benda? Jom kita tengok. Ini dia lampu party. Koyak pula. Tada. Okey, ni dia punya remote. Okey, ni dia punya kabel. Party light. Woi. Oh, kecil je. Aku ingat besar. Ni mesti dia punya kaki. Kan? Jom kita pasang dia punya kaki. Pasang. Okey, ni remote dia. Ada macam-macam button. Nanti kita akan tengok apa fungsi dia. So, kat depan ni ada pancaran dia. Ni tempat pancaran. Dan belakangnya dia ada mode. 3 mode. Dan ada mic kat sini. Okey, kita buka dekat sini. Dah keluar lampu dia. Tengok. Pasang dekat bilik. Memang cantik gila. Tukar-tukar pakai dekat sini je. Pakai remote. Okey, boleh tukar. Korang nak warna apa. Ui. Tu dia. Wow. Cantik gila. Okey, ni fungsi yang red. Tengok tu. Cantik. Lepas tu ini green. Lepas tu dia boleh stop. Lepas tu ini red green. Ada apa lagi? Okey, boleh adjust speed. Lepas tu ada flash. Flash ni apa? Oh, ni macam klip-klip. Okey, aku dah faham function music ni macam mana. Contoh kalau ada sound lalu dekat sini, dia akan menyala. Contoh. Dinda jangan marah-marah. Takut nanti lekas tua. Macam gempak gila. So, kalau aku tak cakap, dia tak menyala. So, basically, kita tak adalah guna barang ni untuk party. Tapi kalau nak letak dekat bilik sendiri, nak tengok lampu, sambil-sambil tengok YouTube ke apa, memang menarik ya guys. So, nanti kalau korang teringin nak tengok lampu, malam tahun baru ke, korang boleh dapatkan dekat beg kuning.